lihat daripada belakang lembu putih, nampak tulang sumsum. Mana 70 lapis pakaian tu boleh nampak di dalam bayang-bayang comel. Ini indahnya daripada sutera Sundus. Nampak sutera yang sangat halus sampai 70 lapis pakai, nampak bayang bentuk tubuh. Kita pakai selapis tu ketul dah kain. Tak nampak dah kaki. Indahnya dah. Bini kita kaki tak ada tai hidung, tak ada tai mata, tak ada apa benda, inguh tak ada kohok, tak ada daki, tak ada apa benda, haid tak ada istihadah, tak ada nifas, tak ada tahi, tak ada ekcing, tak ada belaka. Semuanya Allah bersihkan. Makan tak jatuh jadi perut, jadi tahi, duduk dalam perut hilang, duduk dalam perut hilang. Makan bukan kerana lapar, kerana berseronok. Itu panggil azwaj mutahharah, bersih, tak ada inguh, tak ada tai mata, tak ada tai hidung, tak ada apa kotor-kotor busuk kohong, tak ada. Bini kita muka comel, ketuk macam tai kucing bau. Faham lagi? Adakah kena pakai tudung dalam syurga? Tuan Damu lah. Seorang laki-laki dia tanya, ya Allah, saya minat kuda. Dalam syurga ada kuda tak? Nabi kata ada. Main kuda pagi petang. Bukan pergi kuda, naik kuda. Awak kita faham pergi kuda. Naik kuda. Bahkan ada pula kuda tu kalau nak terbang jauh, dia mengeluarkan sayap macam buruk. Nampak? Tu Nabi jawab. Ada tu di Kuantan budak tanya, tak dalam syurga ada rezek tak? Best pada rezek dia. Mu nak duduk lain boleh. Pala tu baik kau blok. Faham tak ada Quran tamu. Pasal ini tak ada mengaji, tak ada tempat nak belajar kerja, tak ada. Tempat galak pagi petang siang malam. Betul tak? Bukan ada masjid ada apa. Dalam surga ada gaji tak? Tak ada gaji. Gaji nak ada gaji. Gaji kita nak beli makanan. Lalu makanan ikut undang. Orang yang paling miskin dalam syurga, Nabi kata, dia dapat tanah seluas Yaman sampai Syria, Syam. 4,000 kilo. Mana ada? Malaysia 500 kilo. Faham tak? Paling miskin dalam syurga, Allah beri dia tanah dari Yaman sampai Syam, sampai Syria. Lebih kurang 4,000 kilo tanah. Dan istana tu pintu daripada emas. Kalau pintu emas kalau ini pelabu. Istana bukan rumah PPRT, istana. Faham lagi? Dan 70 orang bidadari di samping isteri dia yang menjadi ketua bidadari. Dia tengok dia boleh tanah Yaman sampai Syria, Bosranya tanah separuh, setengah suku bumi dah tanah. Istana daripada emas, bidadari 70 orang. Dia kata, aku paling kaya dalam syurga. Nabi gelap. Nabi tengok, dia ingat dia paling kaya pada dia yang paling sedikit. Nampak lagi?